Hari ni kita nak masak sambal udang. Mula saya boleh dulu. Okey. Lepas tu kita tuangkan minyak. Okey. Lepas tu kita akan masukkan cili. Okay, kita kena bagi cili ni masak betul. Baru kita masukkan bawang dengan udang. Lepas tu kita nak masukkan bawang. Kacau dia sampai mata. So, lepas tu kita masukkan sikit air. Teruskan kacau macam ni. Lepas tu kita masukkan sikit air asam jawa. Okay, lepas tu kita akan masukkan udang. Setelah masukkan kita akan kacau-kacau dia lah. Udang kita pun nampak macam dah masak sikit. So kita akan masukkan garam. Rasa. Kita akan kacau dia. Lepas tu kita akan nak masuk gula sikit, bagi dia manis sikit. Takut dia pedas kan, so saya dulu. Okay, antara kelebihan tabung khasiat sambal udang ni untuk membesarkan protein untuk sel-sel badan. Selain itu dia boleh bagi kalsium dekat tulang dengan gigi lah. Sebab dalam udang saya pun protein kan. Okay, antara kesebabkan ni sebab saya aku yang masak kan. Sebab saya memang jarang buat sambal udang sebab saya tak berapa suka sangat sambal udang.